yo, cantiknya bekas pensel mereka. Macam-macam bentuk ada, warna-warni. Inilah bekas pensel saya. Saya suka pakai beg plastik sahaja. Nampak mudah bukan? Lagipun, saya tak nak usahkan mak ayah saya. Pada saya, kejayaan tidak terletak pada canggihnya bekas pensel dan saya yakin kejayaan datang dengan usaha. Cayok Fatih. Saya akan pastikan setiap hari saya ada masa untuk belajar sebab saya mahu jadi saintis. Setiap hari saya akan membantu mak ayah saya membuat kerja rumah. Dan ada masa mandi sungai bersama kawan-kawan. Bukan mandi sungai sahaja je. Saya akan pastikan sungai di hadapan rumah saya bersih. Segala sampah saya kutip dan buang dalam tong sampah. Angah dah ke sekolah tu dia bawa bekas pensel guna plastik je. Oh ya ke? Kesiannya nanti kita minta ayah belikan bekas pensel untuk dia. Dia tak terima bekas pensel yang kita bagi. Kan Datuk? Ini Cikgu Iman. Cikgu, kita cikgu. Terima kasih. Cikgu selalu pesan supaya kami membuat baik. Cantik ni Izatul lukis. Izatul, macam mana kita nak buat bekas pensel untuk Fatih? Tapi nak ke Fatih terima bekas pensel yang kita nak buat? Hari tu, bekas pensel yang kita beli itu dia tak terima. Kita cuba dulu. Kali ni, bekas pensel ni kita buat dari bahan kita semula. Modelnya murah. Mesti Fatih akan terima.
Sebabnya tahu saya buat yang tunjuk saya. Wow, cantiknya. Ini buat daripada botol plastik ke? Terima kasih. Korang tengok buat apa ni? Cantiknya. Ni daripada botol plastik kan? Siapa yang buat ni? Saya. Kalau macam tu, saya nak ambil kamu jadi kelab inovasi saya. Setuju? Setuju.